Nama saya Ahmad Rakib Ahmad Bakri. Saya dilahirkan pada 27 hari bulan 2 2013. Saya dilahirkan di Hospital Taipei dan saya adalah anak yang ketiga daripada 4 orang beradik dalam keluarga saya. Pada masa lapang, saya lebih suka membaca buku. Dengan ini, saya dapat meluaskan pandangan saya terhadap ilmu baharu. Dengan izin Allah, saya berhasrat untuk menjadi seorang murabbi kerana saya percaya itulah jalan untuk saya menyebarluaskan agama Allah dan Rasulnya. Hanya dengan kasih sayang Allah, saya akan berusaha untuk mencapai cita-cita saya. Dengan ini, saya berterima kasih kepada semua guru yang telah memberi kekuatan dan memberi saya semangat untuk mencuba segala cabaran yang dilalui saya. Terima kasih atas anugerah ini. Ini bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada suatu kembara diri yang penuh cabaran. Semoga Allah terus memberi kekuatan dan ketabahan kepada diri saya untuk menempuhi pancaroba yang menunggu. Saya sayang semua. Doakan saya. Kami bintang ke yang sebelah macam Bapa dan Ibu, Abang berterima kasih kerana telah membesarkan Abang daripada kecil sehinggalah ke darjah 6. Tidak lupa juga kepada Ibu yang telah mendoakan saya selama ini dan Bapa yang telah memberikan saya semangat untuk belajar. Terima kasih Ibu dan Bapa.